minit boleh siap ke? Tengoklah siapa yang masak. Okay, I am ready. Okay, so you're set. Chef ready? Yes. Okay, 1, 2, 3. Okay, I nak masak sup sayur laut. So, of course I dah prepare air panas siap-siap lah sebab nak cepat masak kan. So, okay, air panas dah siap. Masukkan halia, masukkan carrot, and then masukkan sayur laut. Okay. And then kita tutup dia biar dia masak. Tapi sebelum tu I letak sikit garam untuk nak flavor, and also mushroom seasoning sedikit. Kau tim tutup dulu. Okay, I potong sikit daun bawang. Yang bahagian bawah tu masukkan untuk aromatik dia sikit. Okay, siap. Kak, kita ada bijan kan? Ada? Minyak bijan ada? Ada? Okey, okey. Kenapa tak sediakan? Tak ada- Sekarang tak ada rugi. dalam list. Dah rugi masa I sekarang ni ha. Tak apa, Kejap. lari ke tempat sos dulu. Cari tadi. Okey. Ni tahu kita letak last pun tak apa. Sebab tahu ni memang okey je. Tepilah. Okey, daun ni pun kita potong siap-siap. Chef, 1 minit lebih dah. Confirm ke? Ya. Ha. Ish, Cepat. minyak bijan kat mana? Satu sekali. Ada tak? Mana ada? Ada. Okey. Cak. Lama macam lebih je minyak bijan, tak apalah. Kita yang makan, bukan dia makan kita. Okey, settle sayang. Tapi jap aku nak 10 tengok. second. I rasa dah siap lah, tapi jap. Okey, tutup. I dah siap. Jap, garam cukup ke tak? I tak pasti. Oh, itu tak, bukan salah saya Masa I cakap dah siap tu memang dia dah belum 2 minit jap aku rasa garam dengan tu aku tak tahulah. Pakai minyak pula aku terlebih. So sedap. Garam tak cukup sikit. Ya ke? Saya rasa garam tak cukup lah. I rasa garam ni tak cukup. Panas. Panas kan? Jangan kata tak siap masak Garam lagi sikit. garam je. Tu normal lah. Kita kena adjust. Tapi kalau minyak bijan tadi ada, siap aku. Minyak bijan je kacau tadi. Okay, I rasa okey kot. Kau cuba rasa Sat. So, sup yang sangat simple yang kita boleh masak dalam tak sampai 2 minit actually.